dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Putri Damia, wartawan Lensa Smash akan membuat liputan Majlis Khatam Al-Quran dan program Sumbangan Aidilfitri peringkat SMK Sultan Mansur Shah 2026 bersamaan 1447 Hijrah yang diadakan di Dewan Iltizam pada hari ini 13 Mac 2026. Mari kita saksikan sedutan daripada program ini. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام. Sekarang saya akan menemu ramah salah seorang guru yang terlibat dalam menjayakan Majlis Khatam Al-Quran. Baik, Teacher Amira, apakah perasaan teacher pada hari ini? Okey, saya rasa sangat teruja kerana kita adanya program Khatam Al-Quran pada hari ini. Saya juga harap semua pelajar dapat membaca Al-Quran dan sama-samalah kita menjayakan program pada hari ini. Harapan teacher untuk memotivasikan para pelajar ni untuk meneruskan membaca dan menghafal Al-Quran pada masa hadapan. Okey, saya harap apabila program sebegini diadakan secara kerap ataupun diadakan setiap tahun, murid-murid terbukalah hatinya untuk sentiasa membaca Al-Quran dan sentiasa mengimarahkan surau kita. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Sekian, itu sahaja liputan saya, Putri Damia, signing off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.